Lama saya tak buat video Rasa malas betul nak buat video pergi masuk hutan. Kadang-kadang tu orang kata terpejuh kan. Kadang-kadang tu kalau bosan sangat kan, saya jalan-jalan dalam hutan lah. Tapi sampai pukul 6 macam tu, saya keluar dari hutan lah. Saya suka tengok hutan. Kalau pada waktu pagi lagi cantik pemandangan kan. So 2-3 hari ni, saya tengok kamera trap saya. Kamera trap pun lama tak pasang. Yang pertama yang rosak itu kan, saya beli lagi 2. So total semua kamera trap saya ada 4. Lepas tu saya terfikir satu kamera trap saya rosak tu lah, sebelum saya tambah lagi 2 biji tu kan. Yang ni yang saya baru beli ni. Sekejap. Ni saya baru beli. Kamera trap murah je, dalam 100 lebih lah, 107, 106, 1.5, 140 pun ada. Bergantung pada dia punya owner kedai tu berapa dia nak jual kan. Ini yang satu ni. Yang first sampai yang ni. Kemudian saya beli lagi, saya tambah lagi, saya beli yang ni. Okay, kamera trap ada 2. Yang rosak yang ni lah. Dia sama dengan yang ni. Saya pasal yang ni rosak kan. Saya suka dia punya pattern ni. Jadi saya beli yang sama macam ni. Sama je. Dia punya pattern dia. Okay, yang ni yang rosak ni. Itu pasal saya beli yang 2 biji ni. Saya beli yang 2 biji ni kan. Rosak. Yang satu lagi kamera trap dia hanya ambil gambar saja, dia tak ambil video. Okey, yang rosak ni. Rosak ni saya ambil, saya keluarkan daripada peti, saya godek-godek lah. Ada tacap-tacap sikit, repair sikit-sikit lah. Dia sudah repair, dia ada skru kat sini. Buka. Adalah cara nak repair, saya tak terangkan secara detail. Kemudian dekat sini saya gesekkan, saya amplas dengan kertas pasir. Dia punya spring ni ada macam karat sikit kan. Dia memang ada penebat dia dekat sini, ada getah dia dekat sini. So kalau hujan tu dia safety sikit lah. Tapi dia rosak itu bukan sebab bukan sebab dia kena hujan ke apa, tapi dia ada karat sikit dekat sini. Mungkin wap yang menyebabkan dia karat. Lagi satu, kalau kita pasang camera trap ni, kalau boleh jangan pakai bateri yang murah lah, yang mampu milik orang kata kan. Macam setiap kali saya pasang camera trap, saya akan pakai bateri energizer lah. So dia boleh bertahan 2 bulan, 3 bulan kalau bateri energizer ni. Makin banyak penggunaan energi dia, misalnya kalau haiwan kerap lalu dekat situ ke, jangan manusia. Manusia kalau nampak ni memang kena rembat ni kan. Kalau kawasan tu dia aktif dengan haiwan, sepanjang 3 bulan tu asyik ambil gambar. Kadang-kadang tak sampai 3 bulan pun. Habis limit pun mesti sebulan dia dah habis dah bateri. Walaupun energizer lah, ataupun sebulan lebih ya. Habis limit pun 2 bulan lah dia mampu bertahan. So ni yang saya dah repair dah. Dan ada kesan gigitan haiwan juga dekat sini. Nampak kesan gigitan dia. So saya pasang camera trap setakat ni yang berjaya dirakam. Walaupun hanya seekor landak pun, itu pun dah memadai yang membuatkan saya excited lah. So hutan tu kadang-kadang kita tak expect macam mana hutan yang begitu kecil tu boleh ada lagi hidupan liar lah. Landak, lepas tu musang. Dan kebanyakan kamera trap yang saya pasang, saya mesti letak umpan dekat situ. Saya akan letak umpan, so saya akan tinggalkan kamera trap habis limit dalam 7 hari macam tu. So hari Isnin saya akan ambil kamera trap. Hampa juga sebab dia hanya merakam. Ya, sebab itu adalah bukan hutan tebal sangat lah. Dia bukan hutan tebal, dia hutan tepi-tepi jalan yang ada tamadun, ada penempatan manusia. Itu maksud saya. So saya pun tak sangka juga bila kita tinggalkan camera trap selama 7 hari dekat kawasan tersebut, dan kita melihat ada ekspektasi kita tu, kita tengok di situ ada haiwan liar. So kawasan yang berbeza, zon yang berbeza. Ketika saya meninggalkan camera trap ni, ada dia merakam babi hutan. So babi hutan ni dia ada banyak jenis sebenarnya. Kalau babi hutan pantai ni, di pesisir pantai ni, dia berbeza dengan babi hutan yang ada di hutan tebal kita ni lah. Misal kata di sini ada hutan kan, dia adalah spesies yang berbeza sebenarnya. Kalau yang babi hutan yang dekat pesisir pantai ni, itu birded pig ataupun babi janggut lah. Kalau Indonesia dia cakap babi jenggot kan. Berbeza. Dia lagi besar lagi, dia tak besar, dia hanya tinggi saja. Tinggi pun lebih daripada paras pinggang kita. Dia punya ketinggian dia berbeza dengan babi hutan lah.
Dia habis kuat pun dalam 5 minit paras pinggang kita tu. Itu pun dah besar kalau kita tengok babi tunggal kan. Kalau babi pesisir pantai ni dia berbeza sikit. Dia tak cabi sangat. Boleh tahan, bermasal juga. Tapi dia agak tinggi sikit. Dia tinggi daripada babi hutan yang ada dekat hutan kita ni, berbanding dengan babi spesies babi janggut yang ada dekat pesisir pantai kita ni. Saya memang suka pasang camera trap. Saya suka tengok hidupan liar. Dan satu lagi, kita tengok hutan kita ni banyak monopoli oleh hutan-hutan sawit. So hutan sawit ni bagi saya sangat merosakkan pemandangan sebenarnya. Sampaikan saya ada 4 camera trap. Lagi satu ada dalam peti tu. Ni. Saya bukan nak show off Saya memang suka tengok hidupan liar. Sejak akhir-akhir ni saya setahun lah saya rasa saya tak pasang camera trap dah. Tapi ke depannya dalam masa terdekat ni mungkin saya akan pasang camera trap ni. Lagi satu, dulu hutan kampung saya sebelum sawit kan, dulu ada hutan tebal juga. Tapi sejak 15 tahun kebelakangan ini, seperti mana yang saya cakap tadi, hutan sawit ni dia merosakkan. Itu adalah hutan sawit daripada company tau. Company kalau dia tanam sawit, dia memang besar-besaran lah. Saya tak nak sebut company apa, tapi adalah company kalau tanam sawit memang besar-besaran dan dia musnahkan habis hutan yang ada kan. Kalau personal kita tanam sawit ni taklah banyak mana habis kuat pun. Mungkin dalam 500 pohon ke. Kalau dia loaded sikit, tanah dia besar, mungkin dalam 1000 macam tu lah sawit yang ditanam tu. Yang tu saya tak ada nak komen banyak sangat pasal yang owner, yang kita sendiri personal tanam sawit ni. Berbeza dengan company-company ni, dia merosak hutan. Walaupun rata-rata suku etnik Dayak di Sarawak ni kan, dia pantang tu tengok macam haiwan yang unik ni. Dia akan tembak dan dia akan makan haiwan tu lah. So sedih. Saya ni kadang-kadang dulu saya makan tu musang, ular blood python tu saya makan, ular sawa saya makan. Lepas tu adalah beberapa makanan eksotik ni, tak boleh nak sebut kan. Dah tak ingat lah, biawak saya makan dulu. Tapi bila kita dah tua macam ni kan, kita tengok hutan kita makin lama makin hilang. Ini terpulang lah, terserah kepada suku etnik Dayak yang lain dia nak komen apa dekat sini. Tapi saya nak berkongsi sedikit sebagai satu education lah untuk kita ni. Kalau boleh cuba kita kurang-kurangkan makan benda tu, pasal diorang ni makin lama makin habis. Dan saya pernah bersembang dengan sahabat kita Squad King Cobra. Kenapa kalau ada ular emergency, kecemasan ular masuk ke dalam rumah, kenapa tak panggil bomba kalau dekat Sarawak ni? Saya rasa Sabah pun macam tu juga. Jadi kalau Semenanjung, saya tahu kalau ular apa-apa yang masuk dalam rumah mesti panggil bomba. Tapi kalau dekat Sarawak itu adalah rezeki tau, kalau ular tu masuk dalam rumah. Kenapa saya pasang camera trap? Mana penutup tadi? Jatuh penutup dah. Okay, kenapa saya pasang camera trap? Pasal saya suka tengok hidupan apa yang ada dekat hutan kita ni. Mamalia dia susah beradaptasi dekat hutan sawit ni. Payah sikit dia nak beradaptasi berbanding dengan ular. Rantaian makanan tu kalau dekat hutan sawit ni, bila ada hutan sawit ada tikus. So bila ada tikus, ada blood python, ada reticulate python, ular sawa ataupun ular sanca kalau Indonesia, orang Jawa panggil ular orang Sunda panggil ular sawa batik kan. Bila ada ular sawa, ada blood python, ada kobra, spitting cobra ataupun naja sumatrana. So automatik itu akan menarik perhatian king cobra, sebab makanan puncak bagi king cobra ni adalah ular-ular ini tadi. King cobra ni adalah dia kanibal tau. Dia bukan saja dia makan blood python, dia bukan saja makan reticulate. Dia reticulate yang kecil-kecil dan dia juga makan biawak. Kadang-kadang spesies dia sendiri pun dia akan makan juga. Itu adalah karakter king cobra. Ataupun kalau di sini sekarang ni dia dah terpecah kepada 4 spesies king cobra. Dulu Ophiophagus hannah dibagi kepada 4 spesies dia king cobra. Dia pecah kepada 4 spesies. Dia ada northern king cobra ataupun Ophiophagus hannah lah. Dulu Ophiophagus hannah, tapi sekarang dah pecah kepada 4. Dan yang kedua adalah Sunda king cobra, Ophiophagus bungarus. Dan itu familiar dekat Asia Tenggara ni lah, dan terdapat juga di Kepulauan Borneo. Kalau saya tengok masa tu Syafiq Squad King Cobra, masa dia datang ke Sarawak ni, saya tengok dia punya corak tu Ophiophagus bungarus lah, dia punya corak tu.
dan sama dengan warna ataupun corak yang terdapat di Semenanjung. Mungkin ada lagi, tapi Borneo ada serta-serta tempat ni, macam di Kalimantan dia berbeza lah. Tapi paling banyak ditemui adalah Ophiophagus bungarus lah. Itu memang familiar daripada Semenanjung sampai ke Borneo, itu memang familiar, banyak orang jumpa corak-corak tu. Dan saya tengok sapi squawking cobra main itu pun memang corak itulah. Dan kemudian ada Ophiophagus kalinga juga. Kemudian yang keempat ada Ophiophagus savatana. Okey, ada 4 spesies yang telah dipecahkan kepada 4 spesies daripada satu king cobra itu. Kalau tak, dulu orang panggil dia Ophiophagus sana. Saya ni sahabat, saya punya minat ni sampai saya hafal nama saintifik dia. Memang saya minat betul dengan haiwan ni. Kalau reptilia memang buaya nombor 1, memang saya paling minat lah. Dan sekali dengan dia punya nama saintifik, kita tak perlu nak hafal nama saintifik buaya yang ada dekat luar negara. Yang spesies yang ada dekat negara kita ni pun orang kata buaya tembaga. Sebenarnya spesies yang sama sebenarnya. Dia daripada Crocodylus porosus. Ada beberapa tempat panggil dia buaya tembaga. Kenapa dia dipanggil buaya tembaga? Sebab ketika muda dia warna tembaga. Tapi bila dia dah cecah dalam 3 ataupun 4 meter macam tu, dia akan warna hitam tau. Tapi untuk yang betina, jaranglah warna hitam tu. Dia akan warna tembaga. Jadi saya pun tak tahu. Ada yang bertanya macam mana nak tahu buaya jantan lepas rakam abang padam kan. Okey. Untuk membezakan yang jantan dan betina itu susah sebenarnya. Kita kalau tengok dia meronda, dia sering meronda di kawasan tersebut. Sebab buaya betina ni dia jarang meronda tau. Dia meronda tapi sangat jarang. Tapi kalau kita tengok, kalau kita mancing, hari ni mancing, esok lusa mancing lagi, tengok dia meronda, itulah jantan dia. Sebab betina takkan meronda pun sebenarnya. Yang jantan akan, sebab dia adalah dominan, dia teri-teri. Dia tidak akan benarkan buaya lain masuk ke kawasan dia. Sebab itu kita akan sering melihat dia meronda di kawasan tersebut. Selain daripada dia meronda menjaga kawasan dia, dia akan meronda untuk mencari makanan. Untuk menghafal nama saintifik haiwan ini sendiri ya, kadang-kadang kita nak minta kerja Jabatan Penelitian tau. Saya terus terang cakap, kalau saya minta ni dulu kan, 20 tahun lepas, kalau saya minta belum tentu akan dapat sebenarnya. Dia payah, dia kena ada connection baru kita boleh minta. Saya percaya ramai yang minat tau, ataupun suka buat kerja-kerja macam ni sebenarnya. Tapi belum tentu kita akan dapat tau. Takkan dapat. Yang betul-betul effort nak minta tu payah sikit. Tapi kalau kita belajar sampai Menara Gading, mungkin akan dapat kerja itulah. Sebab dia akan jadi officer di dalam jabatan tersebut sebenarnya. Dan untuk Jabatan Penelitian, saya tak relate dengan mana-mana Jabatan Penelitian. Tapi hakikatnya kalau kita nak minta kerja tu, susah sebenarnya. Jangan mimpi kau kata kau minat haiwan apa semua, tak perlulah. Susah nak minta kerja tu. Saya ni, memang saya 100% saya minat. Tapi tak apalah, saya buat kerja personal, saya beli camera trap, so saya pasang sendiri. Dan di situ kita akan belajar. Kita akan buat research, kita akan buat kajian. Musang ni ada banyak tau sebenarnya. Dan salah satunya lah yang saya ingat, contohnya macam Malayan civet lah. Yang ni memang familiar daripada Borneo sini sampai dekat Semenanjung. Dia Malayan civet, nama saintifik dia Viverra tanggalunga lah. Kemudian yang kedua adalah banded palm civet. Itu Hamigalus derbianus. Itu nama saintifik dia. Kadang-kadang nama saintifik ni payah betul nak sebut kan. Okey, untuk yang ketiga pula kita ada otter civet, ataupun nama saintifik dia Cynogail bennetti. Itu nama saintifik dia. Kalau yang senang sebut, yang susah betul nak sebut kan. Okey, kemudian ada horse palm civet di Pulau Galeh, Jose nama saintifik dia. Yang ni dia native dekat Borneo sajalah. Lebih-lebih lagi di area-area Sarawak. So nasihat saya kepada kawan-kawan saya yang daripada suku etnik Dayak, boleh tangkap tapi jangan besar-besaran. Kesian kalau diorang pupus anak cucu cicit kita, nak tengok haiwan apa akan datang. Tapi saya percaya diorang memburu pun bukannya hari-hari. Saya tengok sendirilah, adik ipar saya pun bukannya hari-hari. Kadang-kadang susah jumpa juga. Tapi kalau boleh, kalau nampak, yalah, kalau dah teringin sangat nak makan makanan haiwan eksotik ni, apa nak buat? So tembak makan lah kan. Tapi jangan diburu secara besar-besaran. Itu dibenarkan sebenarnya. Tapi yang akan menjadi satu kesalahan adalah bila kita tangkap untuk dijual tau, dengan kita punya permit tak ada, itu sangat membahaya. Jadi untuk pengalaman saya pasang camera trap,
Seorang-seorang saya. Kalau siang saya berani lah masuk hutan, tapi kalau malam ni ada kadang-kadang ada rasa gentar juga kalau masuk dalam hutan ni sebenarnya. Siapa kata tak gentar kan? Benda ni, dia hantu ni, dia jarang nak muncul. Yang pernah saya nampak kan, dia pernah tengok cerita Predator tak? Makhluk ni kalau dia tak ada macam fizik macam ni tau. Kalau dia keluar ataupun kita ternampak dia. Kalau pocong kita nampak pun daripada jauh kan. Kalau yang ada rezeki boleh tengok daripada dekat kan. Ada cerita benda-benda macam tu. Tapi saya tengok ada satu podcast Iban podcast Bliss. Dia daripada Miri tu, dia buat podcast. Dia akan panggil orang untuk cerita pengalaman. So benda-benda tu ada sebenarnya, cuma kita jangan taksub sangat. Okey, sepengalaman saya pasal camera trap dengar orang berjalan. Ni betul-betul orang berjalan tak jauh daripada saya pun, dekat belakang saya. Dia kalau kita sorang-sorang pasang camera trap ni memang ada. Dia mesti ada. Dia akan usik. Dan seram ke benda-benda macam tu. Siang ini saya cerita siang. Kalau malam terus terang saya cakap saya tak berani kan. Ada juga rasa gentar tu kan. Tapi seram ke benda tu. Bagi saya diorang ni lawak tau sebenarnya. Boleh jadi masa kita nak bercakap depan kamera, pasang kamera trap dan sebagainya kan, boleh jadi dia macam kita juga. Apa mamat tu buat, boleh jadi dia akan berfikir macam tu sebenarnya. Luar, outdoor kan. So masa tu angin tak ada tau. Ini salah satunya lah gangguan-gangguan diorang, ataupun secelah kuku punya gangguan lah. Dia goncang pokok yang lebih kurang besar-besar ni kan. Dia goncang-goncang. Memang kalau sahabat-sahabat tak percaya kan, kalau dalam dekat taman-taman tu kalau ada pokok yang besar-besar ni, sahabat duduk dekat situ, suruh member goncang pokok tu. Macam tu lah dia sebenarnya. Angin takkan goncangkan pokok macam tu. Digoncangkan macam tu kan. Dia kalau angin tiup ni, dia akan mendayu-dayu dia punya daun, alunan-alunan dia kan. Dia mendayu macam tu. Itu angin, kita tahu bezakan angin dengan tidak kan. Kemudian yang kedua adalah orang berjalan. Dan untuk camera trap, ada saya tengok konten yang lain, ada yang bertanya, bang ada pernah rakam hantu. Camera trap ni dia takkan berfungsi kalau tak ada objek di depan tau. Dia akan merakam bila ada objek di depan dia. So kita boleh setting dia punya masa berapa minit kita nak rakam. Ada 30 second, ada 60 second, ada, saya dah lupa dah berapa second, berapa minit dalam ni. Kita boleh setting berapa lama dia nak, untuk kita nak benarkan dia merakam objek yang ada. So camera trap yang rosak ni, saya pernah dapat satu footage. Dia tak ada makhluk, tapi dia merakam. Dia merakam. Okey, mungkin angin, tapi dalam camera trap ni saya tengok dia sangat sensitif tau. Kalau daun bergoyang ke, lalang bergoyang ke, dia memang akan rakam. Asalkan benda tu bergerak, dia akan rakam. So dalam tu camera trap tu, saya pasal saya bukan obses dengan orang kata hantu-hantu ni kan. Jadi saya tak saya tak simpan video tu. Saya tak simpan. Saya bukan obses. Dan saya bukan paranormal. Saya bukan paranormal juga. Saya tak perlu nak sharekan benda-benda tu. Tapi ini hanya sekadar cerita saja, hanya penglipu lara saja. Tapi ini benar dan sebenar-benarnya yang berlaku, yang telah dirakam oleh camera trap ni. So bila saya balik rumah, dekat hutan tu saya dah check. Sebab sini kita boleh tengok dekat skrin ni tau. Haiwan tak ada, tapi dia merakam. Okay, kita boleh check dekat sini, dekat skrin ni. Kita boleh play dekat sini, so kita tengok dekat sini. Tapi saya tengok, tak apa, saya balik rumah saya check. So bila saya sampai rumah, apa yang saya dapat adalah bukan entiti. Dia macam orang menyapu, orang berjalan, dan terdengar suara juga. Suara yang tidak jelas. So kalau tanya dia boleh merakam hantu, tidak boleh. Setakat ni saya tak pernah lagi tengok dia merakam hantu. Dan dia pernah, kamera ni hidup pada waktu malam di bawah jambatan. Dia hidup, tapi tak ada objek apa lah. Jambatan masa saya nak tengok buaya ada letak umpan dekat bawah jambatan tu, memang ada buaya situ. Saya tak umpan ayam kan. Tapi kita tak dapat dia punya footage. Yang saya nampak adalah mata buaya dekat dalam air. So dia ni ada infrared sebenarnya. Infrared, so dia boleh merakam. Saya nampak mata buaya lah. Mata buaya ni kalau kecil, dia adalah buaya dewasa. Kalau mata buaya tu besar, dia adalah buaya remaja. Saya tak pandai nak bercerita yang hantu-hantu apa semua ni. Saya tak pandai nak cerita. Tapi dia pernah merakam. Okey, yang tadi tu,
Masa saya cek, bawa balik rumah, saya kuatkan volume. Masa saya edit tu, saya kuatkan dia punya volume. Saya dengar macam satu perkampungan yang sangat meriah lah, makcik-makcik membawang, lebih kurang macam tu lah kita dengar. Tapi bahasa dia tak jelas, saya tak faham dia guna bahasa apa, tapi kita boleh dengar. Dan kita dengar orang menyapu juga. Menyapu tu betul-betul dekat kamera trap ni, menyapu pakai penyapu lidi. Video tu saya setting 30 second. So 30 second tu lah makcik-makcik dekat kawasan tersebut menyapu. Faham kan maksud saya kan? So situ boleh jadi adalah satu perkampungan lah dekat situ.